Weh, gila weh. Tengok ni video. Kawin Melayu. Betul. Betul. Suka orang Melayu. Betul. Kawin orang Melayu nak isi betul tak? Betul. Betul ke? Kawin orang Melayu nak isi betul tak? Kawin orang Melayu nak miaga betul tak? Betul. Hang kumpulkan diorang ni bangsa apa ya? Diorang tak faham bahasa Melayu lah. Hang kata dekat diorang dapatkan IC. Nak berkahwin dengan rakyat tempatan tu nak dapatkan IC. Betul tak? Diorang cakap, ya betul. Bapang kau dapat IC ke? Bodoh korang. Kalau faham bahasa, abang jawab. Kalau tak faham bahasa, jangan cakap iya ya. Nanti dia cakap, korang jilat biji telur Melayu ke? Kau cakap apa? Ya betul. Lancau lah lu orang. Ya, kalau dia orang buka kedai pun, tu dia orang punya duit. Walaupun dia pakai guna IC isteri dia, dia bukan bawa semua pergi kampung dia. Zaman sekarang, pakai duit lah bang. Itu adalah undang-undang Melayu, undang-undang Malaysia. Boleh juga berkahwin. Lepas tu boleh juga meniaga. Betul.